Mu dua orang je awang. Lang, aku dok rasanya. Berapa pula mu? Rek, biasa mu beria kali daripada aku. Kalau bak poteng-poteng kenapa? Ada anda wang. Cuma rasa macam serik dah tak? Aku janji dah dengan Abah hari ni. Yang aku tak akan buat malu lagi ke ya? Aku akan usaha ubah perangai aku. Ya Allah, aku berazam untuk ubah perangai aku, ya Allah. Maka kau permudahkanlah. Amin. Duk teruk ngak pun kalau duk poteng. Cuma bosan sikit lah. Duk dalam kelas tan cikgu tak duk adih. Oh, Ijak. Lah, Lan dengan orang poteng ke? Lepas ya hak adik. Lepas cakap dengan mu tu lah. Oh, dah mu rek? Duk ikut kali ke? Aku? Dok, aku kenalah warni dah tak dengan cikgu. Jadi, bahang-bahang lah hok. Salah sikit pahaning, kena pecah aku. Boleh tahan juga mu rek. Tengok macam relax je. Duk macam kawan mu dua orang Budak bola. Biasalah. Padahal aku sama naik je dengan orang ngelang tu jak. Belum ni mu je duk tahu. Umur mu jauh ke rek? Dekat ke? Kat rumah hang taman belah kolah ni je. Oh, dekat ke? Dah mu balik jalan kaki ke gua mana? Jalan kaki je. Dekat ngak Oh, dah kalau gitu meh aku atur lah. Aku naik motor. Tak payah ajak. Nyusah ke mu pula? Dok-dok alang-alang atur. Boleh kena umur mu lalu. Oh, beres lah kalau gitu. Rumah tu. Kalau mu nak tahu jak, tu lah rumah Lang. Tu, motor dia ada. Ada dua orang tu dalam rumah Oh, dia potong balik rumah ke? Rek? Sok mo. Lang tu mok ngayah dia kerja. Jadi pagi banyak lain clear lah. Lah jadi potong terus rumah dia. Lang sok mo ajak pergi mo dia. Oh, parut Lang. Rek, aku berhenti kedai tu kejap Mak aku kirim barang suruh beli bagi adik. Aku beres je. Aduk hal tu bukan kereta Kak Syuhada ke? Tu je. Tu beg dia kedai. Ni peluang aku nak minta maaf. Aduh, aku baru je siapa. Mu lari terus kak. Mu tunggu kejap Rek. Beres. Siapa hatimu buat kelaki masa depan mu gini kak. Aku cuma nak minta maaf je. Mu lari derah ngak. Gang, jumpa lagi kita. Kenal tak lagi? Aku. Mutu Ning. Macam aku kenal je. Ni budak hari tu. Jeng, padan dolah. Ijak,